Qita'atul ula, al-akhlaqu al-hasanatu min a'zami al-qiyami allati da'a ilaiha al-islamu. Baik. Kenapa kita baca al-akhlaqu? Sebab dia adalah mubtada'. Mubtada' ni hukumnya marfu'. Mubtada' hukumnya marfu'. Baik. Kenapa kita baca hasanatu? Hasanatu ini adalah sifat bagi akhlak. Baik. Okey. Akhlak ni kita perlu ingat dia adalah perempuan. Kenapa dia perempuan? Sebab dia jamak bagi khuluq. Okey. Bila dia jamak benda yang tidak berakal, biasanya kita baca dia sebagai perempuan. Baik. Bila dia muannas, maka sifatnya perlu muannas. Al-akhlaqul hasanah. Baik. Ini adalah mubtada'. Akhlak ini mubtada'. Ini mubtada'. Dan ini sifat dia, na'tun. Baik. Khabarnya mana? Baik. Ini khabarnya adalah syibhu jumlah. Okey. Khabarnya adalah syibhu jumlah. Min a'zamil qiyam. Qiyam ni maksudnya nilai-nilai. Okey, kita mufradnya adalah qimatun. Allati da'a ilaiha al-islam. Yang mengajak kepadanya Islam. Islam perlu dibaca dengan islamu. Kenapa mu? Sebab dia adalah fa'il bagi da'a. Baik. Biasanya kalau kita berhenti, kita akan matikanlah. Cumanya untuk belajar, kita akan letakkan baris. Wahya asasu. Baik. Najahi. Kenapa kita baca najahi? Sebab dia adalah mudhafun ilaih. Hukum mudhafun ilaih, dia adalah majrur. Okey. Wahya asasu najahil fardi. Baik. Kenapa kita baca fardi? Sebab dia adalah mudhafun ilaih. Juga dia adalah mudhafun ilaih bagi najah. Okey. Al-fardi ini adalah mudhafun ilaih bagi najah. Okey. Masa sama, najah juga adalah mudhafun ilaih bagi perkataan asas. Baik, sebab tu kita baca wahya asasu. Baik, secara mudahnya kalau kita nak baca ni kan, kalau kita kita tengok, kalau dia tidak ada apa-apa faktor yang mengubah baris, kalau dia adalah isim, kita bacakan dia secara dhammah lah. Wahya asasu najahi. Cuma najahi itu kita tukar sebab dia mudhafun ilaih. Wahya asasu najahil fardi. Wasa'adati. Kita baca sa'adati. Kenapa? Dia adalah ma'tuf. Ma'tuf ni maksudnya dan. Dan ni dia akan ikut, dia didankan kepada siapa. Jadi kalau kat sini dia adalah asas kejayaan individu dan kebahagiaan masyarakat. Jadi saya beranggapan dia adalah asas kebahagiaan masyarakat. Okey, asas kejayaan individu dan asas kebahagiaan masyarakat. Maka dia akan ikut baris yang ni. Okey. Baik. Mujtama'i. Kita baca mujtama'i. Okay, apa maksud mujtama'i? Masyarakat. Baik. Kenapa kita baca mujtama'i? Sebab dia adalah mudhafun ilaih. Fal muslimu as-salihu. Muslim ini adalah mubtada'. Okey. As-salihu sifatnya. Okey, sifat bagi muslim. Ini mubtada'. Yatahalla bis-sidqi. Ini khabar dia. Maka muslim yang salih itu berakhlak. Yatahalla bis-sidqi. Baik. Kalau kita tengok yatahalla ni kan. Okay, yatahalla. Biasanya fi'il, kita akan baca contohnya yazhabu. Kalau tak ada apa-apa yang mengubah barisnya, kita baca yazhabu. Kecuali sebelumnya ada an, ada lan. Maka kita akan baca yazhaba. Ataupun sebelumnya ada lam. So, kita akan matikan lam yazhab. Okay. Tapi kalau tidak ada faktor yang mengubah, kita akan baca dia secara dhammah. Okay, kita baca yazhabu. Cumanya perkataan yatahalla ini tak boleh dibaca yatahallau. Sebab dia adalah dia berakhir dengan alif maqsurah. Baik. Jadi kita baca fal muslimus salihu yatahalla bisidqi. Kenapa baca sidqi? Sebab dia selepas bi.
Wal amanati. Kenapa baca amanati? Sebab dia ikut sidqi. Sidqi majrur, amanah pun majrur. Wal ikhlasi. Wat tawadu'i. Wat tawadu'i. Baik, seterusnya kita baca wa yahtarimu. Kenapa baca yahtarimu? Kenapa kita tak baca yahtarima? Sebab kita kena ingat fi'il mudhari' ni asalnya adalah marfu'. Okey? Jadi kalau tidak ada benda yang mengubah barisnya, kita baca secara marfu' saja. Wa yahtarimu, ihtarama yahtarimu. Wa yahtarimu walidayhi. Walidayhi. Walidayhi ni asalnya perkataannya adalah walidaini. Maf'ulun bih majrur bil ya. Tambah hi. Hi ni adalah mudhafun ilaih. Maka mana-mana perkataan yang ada alif nun, waw nun, ya nun, lepas tu dia bersama dengan hi kan sebagai mudhafun ilaih dia, kita kena buang nun. Nampak? Kita kena buang nun. Kan jadi walidai. Bersama ha walidaihi. Wa yahtarimu walidayhi, kedua ibu bapanya. Wa muallimihi, saya baca muallimihi. Saya tak baca muallimaihi sebab muallimaihi itu dua orang gurunya. Biasanya guru ni ramai. Maka saya baca wa muallimihi. Wa kibara. Wa kibara as-sinni. Tengok. Ini mansub. Mansub bil ya. Ini mansub bil ya. Ini pun mansub juga. Cuma ini bukan mansub bil ya. Ini mansub bil fathah. Baik. Wa yu'amilu. Dan maksudnya melayan, berinteraksi dengan an-nasa. Maf'ul bih. Birrahmati. Wallini. Okey. Baik. Kama yusa'idu. Ingat. Kama ni tak bagi apa-apa kesan. Maka kita baca sa'ada yusa'idu. Kama yusa'idu al-muhtajina. Ini adalah maf'ulun bih. Mansubun bil ya. Wa yuhafizu. Tengok. Yusa'idu tak berubah kan. Maka yuhafizu pun diikutlah. Dah wa ni kan. Diikut yusa'idu. So kita akan baca wa yuhafizu. Ala nadhafati baiti. Okay. Kenapa kita baca nadhafati? Sebab selepas ala. Kenapa kita baca baiti? Sebab dia mudhafun ilaih. Kebersihan rumahnya. Rumah itu adalah mudhafun ilaih. Wa madrasatihi. Okay. Ingat waw ni dia akan ikut maktuf alaih dia lah. Baik. Maksudnya contohnya saya kata datang Ahmad dan Ali. Maka Ali kena ikut Ahmad. Kalau dia marfu' lah. Baik, kat sini menjaga kebersihan rumahnya dan sekolahnya. Maksudnya madrasah ni maktuf kepada bait. Maktuf kepada bait. Bait ini majrur, maka madrasah pun majrur. Baik, seterusnya adalah wa yabta'idu, menjauhi, anil kadhibi. Kadhibi. Baik, wal ghishi wal ghibati. Wal ghibati. Lianna. Okey, lepas lianna. Anna ni menasabkan isimnya. Baik. Isim lianna ni mana? Ini. Lianna hadhihi. Tapi hadhihi. Baik. Anna ni menasabkan isim. Tapi cumanya hadhihi ni dia adalah mabni. Dia tak akan jadi hadhiha. Dia kekal hadhihi. Baik. Cumanya dia punya apa? Benda yang ditunjukkan tu hadhihi sifat. Baik, hadhihi sifat ini, sifat ni badal tau. Maksudnya dia adalah, senang cerita dia akan ikut. Kalau ini mansub, sini pun mansub. Okey, cumanya masalah hadhihi ini dia mansubnya tak kelihatan sebab dia mabni, dia tak akan berubah. Cuma sifat ni dia akan jadi mansub. Baik. Bila mansub, sepatutnya beratas kan sifata, tapi tidak ada sifata. Untuk jamak muannas salim, dia ada sifatu ataupun sifati. Maka sifata akan jadi sifati. Lianna hadhihi sifati tufsidu, merosakkan, al-alaqati. Ini pun sama.